Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah dan selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Imam dan semua tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ini. Tajuk perbincangan kita malam ni, wang kripto dan CBDC. Kita nak tengok dari sudut analisa syarak. Jadi begini, wang yang kita pakai sekarang ni, wang kertas yang ada ini sebenarnya adalah wang yang sudah pun terkeluar dari nilai emas. Kerana seperti kita bincang pada minggu lepas, wang yang kita guna sekarang ni hanyalah wang yang disandarkan kepada nilai sah laku yang dipersetujui oleh kita semua, dan kita terima pihak negara buat ketetapan bersandarkan kepada nilai pasaran. Itulah wang yang ada hari ini. Jadi tidak lagi kata betul-betul bersandar kepada cagaran emas yang ada. Kalau dulu sejak tahun 1940 bila mula-mula bank ditubuhkan, kemudian kepada tahun 1970, masa tu duit masih disandarkan kepada emas. Maknanya jumlah yang dicetak itu mesti seimbang dengan nisbah emas. Jadi kalau duit dolar dulu katanya, saya tak ingat ada berapa kadar emas tu menyamai $23 ke ataupun macam itulah lebih kurang. Jadi bila tahun 70, nilai duit itu tidak lagi disandar kepada emas, sebaliknya diapungkan kepada kepercayaan dunia, bergantung kepada permintaan masyarakat terhadap produk-produk yang dijual dan diniagakan oleh negara-negara berkenaan. Jadi negara yang kuat bisnes, duitnya tinggi lah. Jadi kita pun setujulah sampai gitu, sampai kepada hari ini. Jadi duit tadi di zaman kita ni, duit itu sudah mula diubah daripada dicetak kepada angka dalam bentuk digital. Seperti yang kita tahu sekarang ni, akaun-akaun kita mana pakai duit lagi, pakai angka ni. Jadi seperti kita sebut pada minggu lepas, apabila kita berubah kepada digital, maka nilai milkiyah, pemilikan, kebebasan yang ada pada duit itu semakin terbatas. Itu dia. Kalau dulu emas betul-betul bebas, dan seperti yang kita sebut dulu, emas ini sebenarnya kalau pakai dia tak ada riba. Sebab emas itu kalau sekeping lah. Betul tak katakan 1 dirham tu 1 dirham.
Okey, nak beli lembu 2 dirham saja. Kalau zamannya 2 dirham, 3 dirham dah boleh beli lembu. Jadi nilai asal emas bukan pada harganya, pada emas tu sendiri. Emas tu sekeping, berat dia banyak ni, 2 keping, 3 keping, kita panggil nilai emas. Maka duit yang sekeping-sekeping emas itu tak perlu diberitahu menyamai berapa dolar, menyamai berapa ringgit, menyamai berapa duit-duit dalam dunia. Tak perlu. Emas tu adalah emas. Okey, 3 keping emas boleh beli seekor lembu. Sebab tu sahabat semua, zaman Nabi kita dulu, orang kaya, duit emas tu ribu-ribu, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu duit ada. Kita hari ni emas pakai dekat tangan je, tuan-tuan sekalian. Dulu Allah Ta'ala bagi. Maka nilainya, bila duit tu dalam bentuk kepingan emas, maka emas kekal emas. Lembu yang kita nak beli seekor tu, lembu dia daripada dulu sampai lah ni pun saiz lembu macam tu je lah. Tu saya kata dulu, lembu tak akan jadi seperti gajah. Tu dia punya. Jadi proses alam kekal. Ayam tu daging tu kambing macam tu. Jadi kalau kita pakai duit emas, tak adalah riba. Tapi puak-puak kapitalis ni, dia tengok niaga macam tu payah nak kaya lah dia. Sebab apa? Dia tak ada kesempatan untuk manipulasi orang supaya jadi hamba kepada dia. Maka dia pun cipta wang kertas. Mula daripada situlah dia buat nisbah. 1 keping emas contohnya, 1 keping dinar boleh cetak berapa banyak duit. Dia nak gandakan duit tu, dia pula konsep pinjam. Orang tu boleh pinjam, orang boleh pinjam. Jadi bila ramai peminjam masuk dekat dia, nilai kepercayaan tu makin tinggi. Maka dia pusing duit. Orang ni pinjam, orang ni bayar. Orang ni pinjam, ni bayar. Dia pusing duit tu sampai dia boleh guna untuk beberapa puluh peminjam daripada modal yang sedikit. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai zaman kita, bila dia tukar duit kepada digital duduk dalam online sepenuhnya, maka duit itu berisiko. Bukan kata haram tak haram, kita tunggu dulu. Jadi lahirlah pula duit-duit tadi, tuan-tuan sekalian. Di zaman kita ni, duit yang dalam bentuk digital yang kita ada tu, akaun bank sekarang ni, bank yang kawal, betul tak? Bank yang kawal duit tu kan. Maka ada satu konsep, dia panggil duit kripto. Duit kripto ni satu bentuk wang digital yang tak wujud pun duit, hanya dia dalam bentuk bit saja, dalam bentuk digital saja. Jadi nilai angka sahaja. Duit ini dicipta sebagai suatu mata wang baru, katanya untuk mengelak daripada kawalan bank. Maka dia pun buatlah satu ledger besar yang dia panggil blockchain. Ledger besar tu ganti kepada bank tadi. Dan ledger besar ni semuanya dalam bentuk online dan digital. Sebarang urus niaga yang kita buat melalui duit ini akan dicatat. Dan tuan-tuan kena ingat, sebarang transaksi dan catatan yang kita buat itu, dia kekal sampai bila-bila. Tetapi kita tak tahu siapa yang cipta duit ini. Kalau bank, kita ada bank negara, kita ada IMF, ada bank dunia. Jadi bila saya cari maklumat setakat yang saya jumpa tu, tapi belum muktamad lah. Rupa-rupanya blockchain dan sebagainya itu adalah duit ataupun ledger yang dicipta oleh CIA juga. Kerana CIA nak bebas daripada dikesan transaksi dia oleh bank-bank lain, dia buat satu bentuk wang untuk transaksi daripada P2P, pihak ke pihak lah maksudnya, tanpa perlu dikawal oleh bank kerana ada tujuan tertentu. Tapi maklumat itu saya nak cakap belum terbukti kuat lagi. Jadi kita kena study, kena kaji. Sebab tuan-tuan sekalian, dalam era kita ni, sikit lagi tuan-tuan, akan ada dah. Saya dah sebut dulu dah. Saya dah kata lebih kurang
5 atau 6, 7 tahun lagi, ya tuan-tuan, orang akan sembah teknologi. Orang akan sembah teknologi. Teknologi akan jadi Tuhan. Hari ini sampai sungguh berita pencipta ChatGPT, dia panggil Open AI tu, nak buat Tuhan berasaskan algoritma untuk kawal manusia. Ini. Jadi kalau kita lambat-lambat belajar benda-benda macam ni, kita akan terperangkap dan kita tak tahu rupanya mereka ni menipu kita. Tuan-tuan sekalian. Jadi sekarang kita balik kepada wang kripto. Jadi begini, dia kata dunia kini sedang memasuki, supaya tak lanjut ke lain, saya baca ya. Dunia kini sedang memasuki era keuangan digital total. Jadi sikit lagi tak ada langsung wang kertas, wang shilling, semua pakai angka dalam handphone je. Di mana wang fizikal perlahan-lahan akan diganti oleh mata wang kripto. Dia panggil cryptocurrency di bahasa ini. Dan mata wang digital bank pusat, CBDC. Jadi dua jenis mata wang ni dia panggil dua-dua digital. Cuma cryptocurrency tidak dikawal oleh bank, tapi dikawal oleh buku ledger yang kita tak tahu siapa yang cipta. Kat situ misteri tu, macam mana benda ada tapi kita tak tahu pencipta. Kat situ nak kena cari lagi maklumat. Adapun yang satu lagi bank digital, dia panggil central bank, CBDC ni, digital currency. Dia panggil central bank digital currency. Bank-bank yang ada sekarang pun akan buat duit digital juga. Jadi kita sekarang ni, kebanyakan orang kita di Malaysia ni belum terdedah sangat dengan wang kripto. Banyak duk guna bank lagi lah sampai lah ni. Jadi kalau nak tengok wang digital, tengok QR lah. Bila nak bayar nasi kerabu, QR ada QR. Semua pakai QR. Tu, tuan-tuan sekalian, itu dia dalam bentuk wang digital tu, tapi melalui bank. Jadi tuan-tuan sekalian, QR ke, barcode ke, semua tu ada pihak yang mewujudkannya dan ada tujuan. Jadi dalam perspektif eskatologi Islam, ilmu akhir zaman Islam, perubahan ini dia panggil transformasi ini, daripada wang biasa, wang tunai, kepada wang digital ni, dia bukan sekadar perubahan ekonomi je, tetapi sebenarnya dia adalah isyarat besar kepada pembentukan sistem global satu dunia yang dia panggil one world government, di mana dunia ni satu masa nanti akan ditadbir oleh satu kerajaan sahaja. Dengan cara apa? Dengan cara duit macam tu, bila semua duduk online, semua kena melalui sistem dia. Tak kisahlah sama je melalui bank ke, melalui buku ledger besar tu ke. Tuan-tuan sekalian, yang pasti manusia semua akan terikat. Akan terikat kepada data. Maknanya data ni peribadi kita apa semua sekali, kena ID semua sekali. Yang kedua, ID digital, iaitu pengenalan diri dalam bentuk digital juga. Itu dia akan paksa kita. Dan tuan-tuan sekalian, setakat yang kita tahu, dia akan sampai ke tahap dia akan minta kita letak chip dalam tangan kita ataupun di mana-mana anggota kita. Tuan-tuan sekalian, dia akan pasang benda tu. So kita tak perlu lagi kad pengenalan dan sebagainya. Chip tu antarabangsa, tak payah pasport, tak payah apa. Tuan-tuan sekalian. Tapi masa saya cerita dulu-dulu, orang Perli saya, orang Perli, dia kata tahu dari mana dia ustaz. Jadi, dan yang kedua, mata wang tunai mata wang tanpa cashless. Itu 2, 3, 4 perkara. Data ni termasuk kredit sosial, tuan-tuan. Kredit sosial ni, kalau kita belajar dalam ilmu eskatologi, setiap kita ni akan ada markah kepada nilai yang kita, kelakuan yang kita buat. Jadi segala tindakan kita akan dirakam kerana transaksi boleh dikesan, sebab semua benda kena buat melalui digital.
Dia akan paksa gitu. Maka apa yang kita buat baik, ada markah tinggi. Kalau kita buat salah, markah kita rendah, maka wang kita akan dikawal. Awak tak cukup nilai kredit sosial, maka awak tak boleh guna wang awak. Nampak awak derma kepada teroris, dekat Gaza contoh, maka wang awak akan boleh dikawal. Awak nampak membiayai satu pertubuhan yang menentang globalisasi contohnya, tuan-tuan ya, itu dia panggil kredit sosial. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam benda macam ni dua-dua ni kalau kita tengok, sama ada wang kripto ke ataupun wang CBDC ke yang melalui bank ke, kalau kita tengok kepada penerbit wang kripto, kita tak tahu siapa penerbit kononnya. Jadi dia satu komuniti bebas. Apa makna komuniti bebas? Bagi saya tak panggil komuniti bebas, kita panggil komuniti halimunan. Sebab yang kawal kita tu buku ledger yang besar tadi. Dan ingat tuan-tuan, buku ledger tu saya sebut dah tadi, dia tidak akan dipadamkan sampai bila-bila rekod kita. Akan kekal sebetul. Kemudian lepas tu, kalau duit yang CBDC yang pakai bank tu, kita tahu itu dikawal oleh bank pusat negara ataupun bank dunia. Kawalan pula dari sudut bagaimana benda tu beroperasi. Duit kripto ini tidak ada pihak tertinggi yang akan kawal. Yang kawal dia sistem. Maknanya kita berurusan direct dengan orang yang kita nak berurusan, cuma kena melalui rekod sistem. Yang cipta rekod sistem tu dia sembunyikan daripada kita. Kemudian kalau yang CBDC, duit bank digital macam biasa tu, dia akan dikawal oleh bank. Itu dia punya perbezaan. Dari segi privacy, privacy ni maknanya kita rasa hak peribadi. Duit kripto agak tersembunyi dan dia bersifat tidak dapat dikesan. Maknanya orang yang menggunakannya itu bersifat anonim ataupun anonymous. Maksud dia, identiti langsung kepada tuan punya duit tidak diketahui. Dan tiada nama atau jejak yang boleh dikaitkan kepada individu tertentu. Hanya tuan duit je tahu macam mana transaksi. Jadi contoh gini, kalau dulu kita pakai tunai, bila tunai kita ada cash, kita pun berilah duit tu RM50 kepada sesiapa secara rekod, secara direct, tanpa kita catat. Maka duit itu kita tak tahu dah dia pergi ke mana lepas tu. Maka konsep itulah yang ada dalam bentuk wang kripto, di mana dia tidak ada satu tanda tangan ke, dia tidak boleh dijejak melalui apa-apa transaksi. Yang tahu sistem je yang tahu. Sistem je yang tahu. Yang sistem tu lah tuan-tuan yang kita ragu. Siapa yang jaga? Siapa yang cipta? Tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita sebut awal, orang kata kita terlajak, tetapi dia menuju ke arah Dajjal yang kontrol. Dajjal yang kontrol. Kalau yang bank ada sekarang ni masih lagi orang, tapi orang tu pun bekerja untuk riba juga, untuk itu juga. Baik tuan-tuan sekalian. Kemudian kalau bank yang ada sekarang ni tentu tak ada privacy. Duit kita yang ada dalam bank tu tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Semua transaksi kita orang boleh rekod, orang boleh tengok. Sebab tu dulu ada account dan dia panggil money history. Dia ada duit, perjalanan duit tu macam mana. Sebab tu hari ni kalau duit kita masuk banyak-banyak dalam satu account, Jabatan Hasil boleh trace, custom boleh trace, semua boleh check. Tuan-tuan sekalian, itu keadaan berlaku. Jadi kena beringatlah tuan-tuan. Lepas tu, sebab itu dia tak nak sangat kita pakai emas dan sebagaimana kita bincang tu. Sebab kalau kita pakai emas tunai, dia tak ada tu. Maka dia nak kawal emas, dia pun buatlah public gold contohnya, PG, public gold. Kita pun belilah emas daripada bank public, emas digital. Emas digital sebenarnya tu sihir je, silap mata je, untuk mengikat duit orang supaya masuk dalam digital juga. Lepas tu bila kita beli emas, emas tu kita tak dapat pun, dia simpan je duit tu. Dia simpan emas, kita tak boleh pegang. Kalau kita nak pegang, kita bawa balik. Emas tu ada lah, dia akan berilah. Tetapi masa kita beli tak nampak pun. Dia buat keluarlah surat sekeping mengatakan emas tu ada.
Jadi sebenarnya yang betul-betul beli emas seperti kita bincang ni, beli emas simpan sendiri. Lepas tu jangan beli banyak-banyak sangat. Beli sekadar cukup untuk reserve, sudahlah. Nanti yang lebihnya Allah lah jaga. Kemudian tuan-tuan sekalian, dari segi nilai wang kripto dekat mana dia jadi laku? Bergantung kepada pasaran komuniti, maknanya kepercayaan pasaran. Berbeza dengan bank, duit yang ada dalam bank sekarang. Duit yang ada dalam bank sekarang, nilai dia ditetapkan oleh kerajaan. Itu beza. Jadi contoh, dekat duit kita, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai 10 ringgit. Siapa yang jamin? Kerajaan. Kenapa kerajaan boleh jamin? Sebab dia ada cagaran. Cuma cagaran sekarang pun bukan emas juga. Cagaran sekarang dalam bentuk apungan ataupun permintaan juga. Kemudian dari segi fungsi utama duit kripto ni dia lebih kepada pelaburan atau mata wang alternatif. Dia lebih untuk pelaburan dan mata wang pilihan. Daripada pakai wang tu pakai ni. Tapi kalau mata wang bank dia panggil wang resmi kerajaan. Risiko, dari segi risiko, wang kripto harga dia tidak stabil. Dia boleh naik, dia boleh jatuh bila-bila masa, sebab dia bergantung kepada spekulasi semata-mata atas tu. Jadi orang nak beli, orang tak nak beli, orang percaya tak nak percaya, bergantung kepada statement kerajaan, statement ahli bisnes. Sampai ada orang kita, dia kata apa? Dia kata kedatangan Trump ke Malaysia itu akan meningkatkan kepercayaan para pelabur untuk melabur di Malaysia. Gitu. Tu dia panggil, orang panggil akidah yang tak apa-apa. Sedangkan Trump tu manusia je. Kalau kata Trump tu emas, datang sini, lekat dekat sini, tak balik ke negara lain, pelabur pun nak melabur sebab kita banyak emas, boleh tahan juga. Sekadar Trump datang sini. Tapi orang buat spekulasi lah. Bila Trump datang, bermakna negara tu akan ada deal dengan Amerika. Sebab bukan senang Trump nak datang ni. Jadi akan ada deal, dan di situ akan ada, maknanya Trump tu ni aman, sebab tu pergi. Dia macam tu, dia spekulasi je, tuan-tuan. Spekulasi. Tuh, teruk dak manusia kita sekarang ni. Duduk bergantung kepada spekulasi. Tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita tengok wang CBDC pula, risiko dia boleh dikawal. Maksudnya kerajaan, kalau wang tu rendah, ingat tak masa kita rendah dulu? Zaman Soros serang duit kita dulu. Rendah kan mata wang kita? Apa kerajaan nak buat? Kerajaan cairkan aset yang ada, masukkan aset dalam pasaran. Maka nilai wang tu jadi naik. Sama juga masa COVID. COVID kan banyak kan kerajaan bagi duit, betul tak? Berbilion bagi duit kat rakyat tu, kenapa? Rakyat tak boleh buat kerja, ekonomi down. So macam mana nak up ekonomi? Kerajaan cairkan duit dengan bagi duit kepada rakyat supaya rakyat membeli. So ekonomi rancak. Itu tuan-tuan sekalian. Jadi daripada perbincangan ini kita nampak wang kripto ni kenapa dia ada? Sebab dia nakkan kebebasan keuangan, tak nak dikawal. Adapun wang dalam bank ni pula, kenapa kerajaan pun nak buat bank digital, wang digital? Kerana kerajaan ada keinginan nak kuasai semula sistem digital. Jadi dia macam persaingan ke, ataupun orang panggil wayang kulit, kamu tak tahulah, sebab dua-dua tu semua-semuanya berasaskan kepada spekulasi saja. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak tengok, kita ambil sikit lagi dimensi syariah pula. Dari sudut syariah. Boleh? Panjang ni nota sama. Kaji-kaji tak larat nak apa ni? Ingat tak cukup. Di masa kita buat sikit je. Supaya kita faham. Sebab ada orang minta tajuk ni. Dia kata, Ustaz tolong bincang sikit tentang wang kripto. Jadi baru ni kita bincang dah sekali. Malam ni kali kedua, cukup lah rasanya. Kenapa kita nak tahu? Sebagai kita ada pedoman. Jika kerajaan ataupun wang digital ini dikenakan ke atas kita, dikawal sepenuhnya, apalagi kalau wang kripto itu pula datang nanti, tuan-tuan sekalian, apa kita nak buat?
Jadi begini, kita tengok dari sudut dimensi syariah. Kita tengok dua perkara. Satu, prinsip wang dalam syariah, apa dia? Dan kita tengok pula comparison ataupun pertentangan yang kita nak banding. Dalam Islam, sesuatu benda itu akan mempunyai nilai wang apabila menepati prinsip-prinsip berikut dalam Islam. Pertama, wang itu nilai dia mesti tetap. Dia tidak berubah-ubah. Itu nilai asal wang dalam Islam. Nilai dia mesti tetap. Itu saya kata tadi. Kalau dirham, emas satu keping, berat dia banyak tu, maka nilai dia satu dirham. Maka dengan emas yang seberat itu, nilai sebanyak satu dirham itu, dia tidak akan berubah dah bila-bila pun. Sebab emas tu kekal begitu. Itulah nilai asal duit. Tapi sebab bila puak-puak ni nak cipta untung dan nak buat spekulasi, nak buat riba apa semua, dia pun nilai duit, nilai dirham sekarang, kita pun cakap nilai dirham sekarang sudah naik. Sekarang sudah berapa Tuan Haji? Dinar. Dinar lah. Dinar 2,250. Satu dirham, satu dinar. Satu dinar 2,000. 4.2 gram. Okey, 4.2 gram 2,250. Okey. Jadi bila kita mula terima satu dinar bersamaan 2,250, maka kita telah ubah minda kita. Kita telah ubah minda kita daripada kita percaya kepada nilai emas, kita convert emas kepada duit. Kat situlah berlakunya perubahan prinsip duit dalam Islam. Benda ni hak kita nak ngaji. Jadi sepatutnya kita tak payah percaya lah berapa-berapa ribu pun. Yang penting kita ada emas tu. Yang tu kita pegang. Sebab itu kalau siapa ada nilai dinar, dia pergilah mana-mana dunia pun, dinar dia tetap bernilai satu dinar. Dengan berat berapa tadi? 4.25 gram satu dinar. Betul tak tuan-tuan sekalian? Maka waktu dia nak tukar dengan apa-apa barang, bergantung kepada harga setempat lah. Tapi masalah dia, kita tidak tukar dengan barang terus, kita tukar dengan duit dulu. Duit tu umpama hantu perompak di tengah jalan yang cuba menyekat nilai emas supaya menjadi barang untuk kita beli barangan terus. Pasal dah? Faham tak? Hari ni kalau saya kata duit itu sebenarnya adalah hantu yang menjelma untuk membayangi emas, maka kita pun tukar kepada duit, daripada duit baru kita beli barang. Sedangkan boleh je daripada emas terus beri barang. Pasal itu hakikat yang kita nak bagi tahu. Tapi selama ni macam mana kita terima? Kita beli dirham ke dinar ke sebab percaya kepada duit? Nilai. Pasal tak kita percaya begitu? Maka di sinilah sebenarnya dia berjaya ubah mindset kita. Ubah apa? Daripada berpegang kepada sesuatu yang tetap kepada nilai yang berubah rubah. Inilah mainan puak-puak spekulator kapitalis. Tuan-tuan sekalian. Okey? Ada orang pesan, ya tahu ustaz, bila ustaz cerita benda gini ustaz kena hati-hati. Sebab akan ada orang tak suka. Doalah kamu. Doa. Sebab kita nak bagi tahu, bukan kita nak bermusuh, kita nak ajar agama kita dalam bab akidah duit. Selama ni bila sebut akidah, kita ingat bab Tuhan je akidah ni. Jadi lari tak akidah kita dalam bab duit kalau macam tu? Lari. Daripada kita berpegang kepada nilai yang tetap, kita bertukar kepada nilai yang berubah-ubah. Bila kita percaya kepada yang berubah-ubah, maka akhirnya siapa yang menilai siapa? Cuba jawab. Kertas yang akan menilai emas. Logik. Faham kan? Baik. Yang kedua, prinsip duit dalam Islam, dia tidak boleh menjadi alat untuk menzalimi. Yang tadi nilai duit macam tu dia dipanggil subutul qimah. Subutul qimah. Maksudnya benda tu dia panggil dalam istilah fiqh mutaqawwim. Yang kedua, duit yang kita nak guna ni,
dia tidak boleh bersifat menzalimi. Maknanya la darar wala dirar. Dia tidak mengandungi unsur boleh memudaratkan ataupun kemudaratan. Dia tak ada unsur kemudaratan, tidak ada juga unsur memudaratkan. Kalau tuan-tuan nak ingat benda macam ni, tuan-tuan ingat dah dulu masa Jepun. Jepun jajah kita, dia cetak duit punya banyak, duit daun pisang kalau panggil apa nama. Cak pokok pisang. Lepas tu bila Jepun kalah, keluar daripada negara kita, duit tu tak laku kan? Tak laku kan? Terus tak laku. Itu dia panggil darar. Berapa ramai orang rugi sebab percaya kepada duit macam tu. Maka sebab tu duit yang kita guna, kertas-kertas yang kita guna sekarang ni, ada darar tu. Risiko darar tu ada. Jadi dia sengaja letak kita supaya bergantung kepada benda yang boleh jadi tidak berharga pada bila-bila masa. Lagi-lagi kalau tukar kepada digital. Kalau kertas kita kata Jepun keluar pun kertas tu ada lagi duit. Betul tak? Tapi kalau digital, kalau elektrik mati, empangan pecah, dia tutup internet mana-mana. Macam mana kita? Gila. Ramai orang gila. Duit juta-juta tak boleh buat keluar. Bukan masalah tak ada harga. Tak ada langsung. Dan nak buka internet tak boleh. Betul tak tuan? Kalau kita pergi bank, tiba-tiba dia kata sistem down, kita pun nak marah dah. Tak apa, dia kata insya-Allah dalam 2 jam lagi pulih. Lega lah. Tapi katakan tiba-tiba yang pegang buku ledger, yang pegang bank ni shut down dia punya tu, dia tutup. Dia tutup. Tuan-tuan sekalian, apa jadi? Waktu itu kita nak bergantung kepada apa? Untuk urusan seterusnya. Sebab nilai duit bukan angka. Nilai duit ialah kepercayaan. Yang ketiga, ada emas selamat. Kalau emas tak berani, dirham pun tak apa dah tuan cik. Dirham kan RM20 lebih satu keping tak? 19 kan ni. RM19, RM20 katalah lebih kurang. Simpan dirham banyak-banyak tak apa. Senang nak beli, ambillah sekeping satu dirham RM20. Jadi satu dirham RM20 boleh dah beli telur. Sepapan. Macam tu. Ayam seekor boleh dah. Betul tak? Baik. Yang ketiga, duit tidak boleh menjadi alat spekulasi. Spekulasi ni yang kita panggil tadi boleh dinaikkan dan diturunkan kerana spekulasi itu akan membuka kepada penipuan. Itu prinsip duit. Jadi kalau emas seperti saya sebut tadi sekeping, 1 dinar sekeping, nak spekulasi apa? Dia berat, dia banyak tu, nilai dia 1 dinar. Letak dalam laut pun satu dinar, naik atas udara kapal terbang pun 1 dinar. Betul tak? Banjir besar mari 1 dinar juga. Tapi duit-duit yang ada ni, tuan-tuan, kalau berlaku perang, dia boleh cipta. Pokok ni, buat tuan-tuan, perang. Tuan-tuan kena terima. Perang, cuaca, gempa bumi, banjir, dia boleh buat semua, tuan-tuan. Dia boleh buat tu. Teknologi dia yang ada nama HAARP, HAARPS. Dia boleh cipta tu bala bencana kat mana nak suruh hujan turun lebat. Dia boleh buat. Kat mana nak bagi kemarau. Dia boleh buat. Di antara benda dia nak cipta hujan, dia guna chemtrail yang dia sembur dekat udara. Gas itu untuk memerangkap benih-benih awan. Jadi adalah hujan. Sekarang ni Amerika dia kata dia dah mula dah tak buat dah benda tu. Sebab dia nak cipta kemarau. Macam-macam. Dan sekarang ni tuan-tuan, satu benda yang dia guna, dia tak pakai dah sini kereta kebal dia yang tembak-tembak ni. Tak hebat dah, dia guna DEW. Dia panggil Directed Energy Weapon. Maknanya tenaga solar yang boleh pancar sebagaimana yang berlaku di Amerika baru ni. Berlaku kebanyaran besar Los Angeles. Lania, kota Lania tu. Terbakar besar. Disembur dengan benda tu. Sembuh. Dan terbukti sebab dia guna kaedah blue beam punya sistem, rumah yang warna biru tak terbakar. Orang pakai kereta warna biru tak terbakar.
Yang lain semua terbakar. Pelik juga. Tu. Sebab dia guna kaedah kod blue beam. Jadi tuan-tuan, kita tak cerita itulah. Kita nak cerita dia boleh cipta kemusnahan bila dia nak. Jadi sebenarnya kita tak payah tunggu lah kata Dajjal nak keluar bila. Dajjal duk keluar dah. Cuma tak keluar hak last. Sebab Dajjal ni dia ada 27 atau 30 orang semuanya. Daripada zaman dulu sampai ke zaman kita. Tuan-tuan ya. Jadi nak berhabis 27 atau 30 orang tu kiamat lah. Nabi Isa terakhir. Maka tuan-tuan sekalian, yang keempat, jadi bila boleh spekulasi, boleh naik turun, ada unsur permainan harga. Permainan harga itu dia panggil judi dalam Islam. Yang keempat, duit mesti memelihara maslahah manusia. Duit ini kerja dia untuk menjaga maslahah manusia, kepentingan. Jadi nilai duit bukan pada emasnya, bukan pada peraknya, tetapi dia sebagai alat untuk menjamin maslahah manusia. Maka tuan-tuan sekalian, di atas tu kita kena tengok. Okey, baik. Jadi dalam konteks ini, apa yang akan berlaku? Nilai kripto, duit kripto ni yang pakai buku ledger besar, blockchain, dia melanggar prinsip kestabilan nilai. Kripto, duit tak stabil. Hari ni boleh naik puluh-puluh ribu, esok boleh jatuh bila-bila masa. Bila boleh keluar Duit kripto dia boleh convert nilai tu, ditukar kepada wang biasa, boleh ditukar kepada cash. Tak lain nama dia. Duit tu duit kepercayaan lah. Dia ada dalam bentuk digital dan dia ada angka. Orang riskan, anggota riskan kita, dia tampon dia sistem negara. Ya. Ini pun dia lain malam ni, duit urus saya dia buat secara digital. Ya. Kalau dia buat urus saya, orang boleh kesan. Apa dia buat ini? Itulah dikatakan benda ni ada kaitan dengan CIA tadi. Sebab bila dia nak buat projek-projek intelijen dia untuk kerja-kerja gitu, duit tadi kalau melalui bank akan terbukti. Adalah orang tuduh macam tu. Jadi ada logiknya juga, tapi kita pun belum study bab tu. Kita sebut gitu je lah. Kita tak kata dia benar lagi lah. Maknanya boleh buat keluar juga daripada sistem. Boleh convert kepada bank biasa Di mana-mana negara. mana-mana negara. Pada duit dolar. Ya, duit Malaysia ke boleh. Boleh. Jadi soalannya sekarang, kena fikir, kenapa bank boleh terima? Betul tak? Kenapa bank boleh terima? Bermakna mereka adik-beradik. Cuma hak ni tak pakai topeng. Hak kripto tu Zorro. Lebih kurang Spiderman waktu pakai baju. Bila tak jadi Spiderman, jadi orang. Benda sama je. Dia sama dengan Bitcoin. Bitcoin tu salah satu jenis wang kripto. Salah satu jenis. Dia ada banyak nama. Bitcoin lah hak famous je. Jadi tuan-tuan sekalian, itu hakikat. Dua ustaz, bank negara Malaysia tidak iktiraf. Iya. Tak iktiraf. Tak iktiraf. Dia tak iktiraf sebagai wang, okey, untuk urus niaga dan transaksi. Tetapi dalam negara dia boleh dianggap sebagai aset. Sebab tu dia diterima di pasaran saham. Bila diterima di pasaran saham sebagai aset, bermakna benda tu boleh ditukar kepada cash. Sebab itulah dalam minggu lepas, dalam kat mana saya tengok, kita bincang dah kat sini duit kripto, dah kan? Sebab tu dalam sistem zakat sekarang ni, jabat-jabat agama mula bincang aset wang kripto ni boleh dikenakan zakat. Sebab dia ada nilai duit. Tapi dia bukan duit, dia ada nilai harta. Dia panggil aset dalam bentuk digital. Jadi orang yang dah Dajjal dia buat benda pelik-pelik belakang, dia nak suruh dia lepas.
SDA lepas kasih dan dia menggunakan juga teks tukar pada buat kripto. Memang Ada. dia kena. Bila tukar kepada cash, ada kena bayar cukai. Transaksi lah. Berapa persen. Cuma dia tak iktiraf sebagai wang. Tak boleh buat beli lah dengan dia di Malaysia ni. Tetapi tak boleh buat beli di sudut undang-undang je. Sama sendiri boleh je. Sama-sama dia kan, dia ada akaun ke akaun, boleh je. Duit biasa nak pergi beli kedai pasar kah cik ye tak boleh lah. Tapi kalau orang tu ada akaun juga, dia pakai sama dia. Ada orang main. Bila saya kata saya tak share duit gini, ada unsur gini marah dia. Dia kata kan saya, kalau kita tak tahu jangan kecek. Dia marah selalu orang. Jadi ada sudut boleh, ada sudut meragukan. Jadi untuk itu tuan-tuan, nak memahami lebih tepat lagi, kita kena ngaji satu ilmu dari sudut maqasid syariah. Tadi kita cerita prinsip-prinsip kan. Maka dalam maqasid syariah, kedua-dua duit tadi, sama ada kripto ke ataupun duit digital di bank biasa ke, dia kita kena cek satu benda, dia panggil asas dia tahqiqul manat. Tahqiqul manat ni maknanya kita kena pastikan realiti dan kesan. Jadi realiti benda tu apa? Kesan dia bagaimana? Tu dia panggil. Barulah kita boleh tahu bila boleh, bila tak boleh. Okey. Sudut mana dia dikatakan agak meragukan, sudut mana dia dikatakan tidak meragukan. Macam tu. Jadi jika duit tadi sama ada duit digital bank ke kripto ke, dia membawa manfaat sebenar, dia boleh memberi manfaat. Maksudnya apa dia? Ada transaksi secara halal, boleh buat sedekah dalam bentuk digital contoh, boleh bayar zakat dalam bentuk blockchain tadi, buku ledger tadi. Jadi jika ada manfaat macam tu dan dia ada nilai dan tidak menipu, maka kewujudan dia tu sesuatu yang harus. Sesuatu yang harus. Maknanya tidak dilarang lah kata nak guna dia. Dan okey. Tetapi jika sampai dia menjadi alat untuk dimanipulasi, untuk kawal manusia. Mu tak dengar buah aku, duitmu aku beku. Tuan-tuan, betul tak? Nilai sosial kredit aku beku sebab benda tu duduk dalam akaun aku. Maka dia boleh jadi alat kawalan, dan sekiranya membawa kepada kezaliman yang bersifat global, maka waktu itu haram kita berinteraksi dan wajib tolak. Jadi maknanya manfaat pun ada, kebarangkalian mudarat pun ada. Maka benda ni semua perlu kepada fiqh. Fiqh ni mana kebijaksanaan kita membaca keadaan semasa. Boleh. Itu keadaan. Jadi kena mengajilah sikit apa itu tahqiqul manat. Jadi begini tuan-tuan, kita bagi contoh lain. Okey, tahqiqul manat tadi kita dah cerita, betul tak? Kita bagi contoh umum dalam fiqh. Hukum arak haram kerana elatnya ialah memabukkan. Jadi dalam tahqiqul manat ni, bila kita nak tengok kepada realiti, kita tengok kepada apa? Elat dia. Benda tu dari sudut, kalau kita tengok elat, tahu tak elat? Elat ni kalau kita mengaji insurans, dia ada elat. Elat kekal, elat tak kekal. Kalau kita musafir, musafir tu jadi elat kepada bolehnya jamak dan qasar. Contoh. Jadi elah ni kalau bahasa Arab punca lah sebab kepada sesuatu hukum. Jadi arak contoh, dihukum haram kerana elahnya ialah boleh memabukkan. Betul tak? Bukan kerana mabuk. Faham tu? Kerana boleh memabukkan. Jadi kalau kita kata kerana mabuk, dia akan jawab, dah kalau tak mabuk. Betul? Dia tidak begitu. Tu bukan elah. Mabuk tak mabuk tu dia punya
realiti. Tapi illah ni maksudnya arak boleh tak memabukkan? Bila boleh memabukkan, walaupun sedikit, dia ada illah untuk menerima satu hukum, iaitu haram. Okey. Maka bila muncul ni isu dia dalam tahqiqul manat ni, tadi kita mengaji kaedah. Bila muncul minuman baru, benda-benda baru seperti vape berperisa arak. Orang lain ni banyak duk isap vape. Masuk perisa-perisa, macam-macam perisa ada, perisa arak. Ganja, bau wangi, tapi masuk ganja. Maka ulama mesti melakukan proses tahqiqul manat, iaitu meneliti. Meneliti apa? Adakah bahan ini benar-benar memabukkan seperti arak? Contoh. Jadi kalau duit tadi, adakah duit digital, duit kripto ini boleh menjadi benda yang memberi bahaya, benar-benar membawa risiko? Maka keadaan itu tidak tetaplah, dia bergantung kepada kedudukan. Maka dari sudut fiqh, jika dia boleh memabukkan seperti arak atau membawa risiko, maka dia boleh membawa kepada haram. Tapi jika tidak, dia termasuk dalam hukum arak tadi. Maka kalau tidak, dia tidak termasuklah seperti dalam hukum arak tadi. Begitulah keadaan. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam konteks duit cryptocurrency ni, ulama menggunakan konsep tahqiqul manat untuk meneliti apakah ia jatuh dalam hukum mata wang yang syar'i atau tidak. Tu poin dia. Nak kira wang ni sah ke tidak, syar'i ke tak syar'i, menepati syarat ke tidak. Maka dia ada lebih kurang 3 perkara yang kita kena buat. Jadi tuan-tuan sekalian, 3 perkara ni kira terakhir ni malam ni kena baca. Kalau tidak, pengajian kita tak lengkap lah. Ringkas-ringkas je. Pertama, menetapkan dulu hukum asal. Hukum asal ialah sesuatu benda dalam Islam itu, dalam bab muamalat lah maksudnya. Hukum asal dalam bab muamalat, semua benda harus, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi termasuklah dari segi hukum asal, wang kripto ke, wang kertas ke, dia ada haruslah selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Okey. Jadi dengar kaedah, ulama kata asal sesuatu muamalat harus, selagi tidak mengandungi perkara haram. Selagi tidak mengandungi perkara haram atau menimbulkan syak, syubhat ataupun meragukan. Boleh tak? Jadi itu yang pertama. Setelah kita faham itu asal dia, bermakna kita tak bolehlah tolak mentah-mentah. Maka langkah kedua apa dia? Mengenal pasti illah atau manat. Manat ini maknanya hujung jatuh kalau kita tengok dalam bahasa fiqh bagi mata wang Islam. Maka para fuqaha Islam telah menilai, okey, ni manat dia, hujung jatuh wang kripto tadi jatuh macam mana. Telah menilai sesuatu benda itu boleh menjadi wang apabila dia memenuhi ciri-ciri yang kita bincang tadi. Ingat tadi 5 perkara yang kita sebut tadi. Maka kita sebut sekali lagi sini. Pertama, dia boleh ada nilai tetap. Nilai tetap pada dia, seperti emas dan perak, tetap tak? Okey. Dan diterima oleh orang. Orang boleh terima tu maksudnya orang jadi redha. Tu maksud diterima tu, bila bermuamalah dengan duit tu, orang tidak jadi syak dan tidak ragu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak faham terima tak terima, tengok cek. Bayar duit, bayar benda pakai cek, betul tak? Cek bukan duit kan? Kertas juga tapi bukan duit. Nilai dia berapa? 2 juta, 3 juta, bayar pakai cek, betul tak? Jadi bila dia nilai dah tulis siap-siap dah, tak boleh ubah dah cek tu, betul tak? Nilai dia kekal kan? Lepas tu orang pun setuju. Okey, cek boleh dipercayai. Maka dia pun begitu kah? Sah ke tak sah? Sah lah, sebab dia menepati nilai tetap tadi. Apabila diterima dan masyarakat redha, ia sebagai alat pertukaran. Tu. Jadi kalau boleh wang kripto tu ada nilai macam tu, maka dia menepati ciri pertama, nilai duit. Yang kedua, dia ada menepati ciri hifzul mal. Maksudnya boleh menyimpan nilai dan aset. Jadi dia boleh tak bertaraf sebagai nilai
atau aset yang ada nilai. Boleh ke tak boleh? Jadi maknanya dia tu boleh memelihara nilai yang kekal dan boleh digunakan semula. Macam contoh emas. Emas ni nilai dia pada berat, betul tak? Berat kan? Cuma bila tukar kepada perhiasan, dia jadi alat perhiasan. Bukan begitu? Lepas tu alat perhiasan tadi tiba-tiba nak tukar jadi duit, jadi jokong. Boleh ke tak boleh? Ni emas banyak-banyak nak satukan jadi jokong emas. Peracur, betul tak? Peracur, lepas tu jadi jokong. Lepas tu nilai dia kurang ke tak kurang? Tak kurang sebab dia ikut berat. Itu maksudnya sesuatu benda itu boleh dianggap duit bila dia ada nilai macam tu. Dia ada nilai macam tu. Seperti emas. Yang ketiga, dia kena ada al-qabulul am. Maknanya umumnya orang tak ragu. Maknanya umum orang tak ragu berasaskan dua prinsip tadi. Dia ada nilai tetap, lepas tu dia boleh berubah-ubah tu. Keadaan, tapi keadaan nilai dia sama. Maksudnya diterima secara sah oleh negara dan pasaran. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, dia boleh menjadi alat pertukaran. Maknanya alat untuk kita buat tukar benda, transaksi. Betul tak? Kita ada duit ini, lepas tu kita nak beras, kita pun tak apalah, bayar dengan duit ni boleh dapat beras. So dia ada nilai duit. Jadi dia boleh digunakan untuk membeli dan menjual. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, dia mesti bebas daripada ketidaktentuan dan unsur spekulasi. Itu nilai duit dalam Islam. Jadi kalau kita tengok kat sini, duit kripto berdepan dengan benda macam tu. Sebab duit sekarang ni tak kira kripto pun, duit ringgit pun letak pada pasaran saham, hari ni naik, hari ni jatuh, naik. Dan tuan-tuan sekalian, kita dah bincang baru ni, jika seseorang berniaga saham dan kerjanya pagi beli, lepas tu dia nanti tengok permintaan turun naik, dia tunggu situ je. Petang nampak ada, dijual, dia dapat untung. Maka ingat, apa-apa transaksi yang dibuat dalam bentuk macam tu dalam tempoh yang pendek tanpa ada ain yang kita guna untuk urusan tukar beli tadi, dia termasuk dalam judi, tuan-tuan. Dia masuk dalam judi. Sebab itulah. Dia beli pagi. Dia jual, dia tak bayar lagi. Betul lah. Tak boleh bayar lagi. Petang jual dah. Lepas tu boleh untung. Itu ada unsur judi. Sebab spekulasi. Dan peganglah Tok Guru, dia kata, orang tanya Tok Guru Ni Aziz, Allah ya rahmat Tok Guru Ni Aziz, orang tanya, Tok Guru lagu mana gak saham ni? Dia jawab gini, melabur saham boleh, main saham haram. Tok Guru dia jawab pendek begitu. Faham tak tuan-tuan? Apa dia tak ada kerja, duduk tunggu papan, lepas tu tengok naik turun. Itu jadi bahaya main, orang tak terasa. Itu menyamai maisir, menyamai seperti kita judi. Tapi marahlah orang, kamu. Dia kata ustaz tak faham sangat benda ni, dia ada ni gini. Suruh Tuhan jawablah kan Tuhan. Dan Islam ni dia tidak suruh siapa gitu. Okey. Jadi yang ketiga, menilai. Faham tadi tak? So kita nampak duit kripto tu pada yang kelima tu agak meragukan, iaitu sebagai tidak bebas daripada ketidaktentuan dan spekulasi. Di situ agak meragukan. Baik. Yang ketiga, apa yang kita kena buat? Okey, menilai sama ada sifat-sifat yang kita sebut 5 tadi wujud tak pada nilai kripto. Mari kita dengar. Pertama, ciri kripto tiada kawalan pusat. Kan dia kepercayaan tapi tidak ada kawalan pusat, betul tak? Maka apakah penilaian dari sudut tahqiqul manat? Hujung jatuh dia, tiadanya kawalan pusat tu menyukarkan pengesahan dan tanggungjawab. Menyukarkan untuk membuat pengesahan dan tanggungjawab. Sebab kita dah tengah percaya-percaya, tiba-tiba zrup jatuh, jam dekat kita. Baru je tadi kita buat transaksi, jatuh dah, nak marah dah kita. Jadi itu berbeza dengan zaman kita pakai duit emas tadi. Walaupun tidak dikawal oleh kerajaan, nilai dia tidak ada turun ternaik sebab emas tetap emas.
Cuma tahu orang tu lah, ya satu dirham, satu dinar, saya boleh jual ini saja nilai dia. Saya nak jual banyak ni. Mahal lah sikit barang tu. Tapi dia kata tak apalah, dengan saya satu dinar, saya nak jual 3 kali ganda. Tak apa, itu tuan dia lah. Emas tu tetap satu dinar. Yang kedua, nilai kripto ni terlalu berubah-ubah. Bila terlalu berubah-ubah, dia tidak memenuhi dari sudut subutul qimah, kesabitan harga tu. Tak memenuhi di situ. Yang ketiga, dia boleh diguna dalam spekulasi. Maka yang ketiga, dia tidak disandar pada aset sebenar. Nilai dia tu tidak ada sandaran kepada aset. Dia hanya percaya je. Kalau kita kata duit yang ada sekarang ni sandar juga kepada petrol, ke pasaran, ke apa semua sekali lah. Itu pun tak berapa jelas mana. Jadi waktu itu, dia panggil tidak ada intrinsic value. Maknanya nilai yang boleh kita pegang. Dan yang ketiga, yang keempat, dia kata diguna dalam spekulasi. Boleh orang buat spekulasi. Maka di sini, dia kalau boleh spekulasi, mengandungi unsur judi. Dan boleh digunakan secara terhad. Maknanya orang boleh sekat duit kita sebab dia dalam bentuk digital. Okey, awak ada 10 juta tapi awak boleh guna 2 juta je. Maka tidak ada nilai al-qabulul am. Penerimaan umum tu. Diguna secara terhad ataupun secara terbatas. Maksudnya ada orang terima, ada orang tak terima. Itu pun juga al-qabulul am. Contohlah kalau orang nak mari sedekah dekat masjid pakai duit kripto. Dia kata tak, kita nak bagi direct dalam bentuk kripto, kita masuk dalam akaun terus. Masjid bukalah akaun kripto. Agak-agak kita berani ke tak? Kita pun kini lah pakai akaun hot skala je lah. Maksudnya penerimaan tu tidak menyeluruh. Jadi apa kesimpulannya? Jadi ilah yang menjadikan sesuatu benda itu mata wang sah tidak wujud sepenuhnya dalam kripto. Ilah yang boleh mengatakan dia sebagai mata wang sah tu tak wujud sepenuhnya. Maka hukum mata wang syar'i tidak dapat memenuhi pada wang kripto. Tidak betul-betul syar'i. Jadi kalau bank negara tak nak luluskan pun betul lah. Tetapi dari sudut ilah sebagai aset, dia ada tak nilai? Sebagai aset dia ada nilai. Maknanya boleh diambil manfaat daripada dia. Dia panggil mal mustafad, harta yang boleh ambil manfaat. Jadi menilai itu mungkin ada. Maka ia boleh dianggap sebagai aset digital yang boleh dizakatkan jika ada keuntungan. Itu kedudukan dia. Jadi tuan-tuan, banyak lagi ni kalau nak bincang, tapi tak apalah, setakat tu pun merasa faham dah tu konsep dia. Jadi semoga Allah Ta'ala beri panduan kepada kita. Jadi kita tak nak mengatakan haram atau halal itu secara tetap. Tuan-tuan sendirilah buat keputusan bergantung kepada ilmu-ilmu yang kita bincang tadi. Boleh? Jadi pok kita malam ni orang kata ilih lah sikit ngaji mana ni. Advance lah kita ngaji ni. Cara-cara orang kampung lah. Bagi duduk bandar benda lagu ni tak ada gapo. Orang tahu belakang ni. Cuma gini. Ya. Dalam keadaan hari ni kan. Ya. Timur-timur dalam keadaan sistem hari ni. Ya. Kita ada lah ni. Ya. Bagi kedai tersendiri. Betul. Betul. Jadi pada hari lah. Saya ambil satu. Dah. Kata awak ni tak satu dirham. Awak timur sedar. Okey. Baik. Ya gini dah. Soalan yang abang tanya tu, sebenarnya Kelantan Gold Trade dia tengah buat dah dulu. Dan syarikat tu ada sampai lah ni. Alhamdulillah tak mati syarikat tu. Kira gagah lah. Syarikat sebuah kerajaan yang kita kata pembangkang. Jadi masa mula-mula buat Kelantan Gold Trade dulu, dia cari kedai-kedai, dia letak label, nak tak terima duit ni. Maka amba antara kedai yang terima duit tu. Dan bila orang nak pergi buat transaksi kedai amba kata beres. Sebab mah dengan perak. Barang ni tak apa. Ramai orang pergi beli kedai amba je. Cuma orang tak terima sebab dia tak biasa. Rakyat dia takut apa nak terima mah ni.
banyak gitu lah. Oh. Ya, sebab kalau hari ni kita beli dia beli dengan kita buat transaksi, kita boleh mah. Betul tak? Itu barang kita. Contohnya hamba dulu fotostat, cetak banyak-banyak. Gak kertas yang kau tu kan. Cuma dia ada nilai khidmat. So orang mari bayar dengan mah. Bayar mah, hamba kata beres. Hamba terima. Hamba pun simpan dalam mah tu. Masa tu kan baru 400 lebih rasa dina. Mula-mula timbul. Hamba terima lama-lama. Suruh habis royak. Nak pergi beli, apa dia nak beli. Tapi boleh. Kita yakin kau orang tu ni mah nilai dia gini-gini. Dia mau terima je lah. Tak ada gapo pun. Kalau dia mau tak percaya, dia mau pergi cair. Buat gelai, dia tak percaya. Masalah orang kita ni kalau jadi gelai baru dia percaya mah. Kalau jadi petih, dia tak percaya. Bila gelai rata, dia ropok tanya orang pun. Ni kita lagi beli, orang tak sih. Mah juga. Jadi tak ada masalah. Amba rasa atas kita kempen. Lepas tu bila amba taruh duit tu, anak nak nikah pada 3 dinar je. Dah naik ke kau? Daripada 400 ribu lebih. Dah 3 dinar. Berapa ribu lah? Pakai menikah waktu mohon. 2,200. Nah kalau 3 dinar, 6,000 lebih lah. Kat 7,000 dah. 6,500 lah kita tahu. Jadi tak apa, insya-Allah boleh. Yakinlah. Sebab gini, tuan-tuan kena percaya, bila berlaku perang, tanah tak ada harga. Tanah nak jual tak laku. Rumah nak jual tak laku. Hak tentu akan laku emas dan perak. Dua ya. Sebab apa laku? Ya. Dia panggil nilai kekal dia tu tak mati dah. Sebab apa tak mati? Sebab Quran sebut nilai mah ni dia tak akan mati. Siapa Tuhan kata mu jangan simpan banyak-banyak. Siapa mu tak si infak, tak si bayar zakat, maka siapa Tuhan buat ayat wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Ada orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tak si bayar zakat atau tak si korban emas banyak dan untuk jalan Allah, untuk berjihad dan sebagainya, fabashirhum bi'azabin alim, maka beritahu kepada mereka akan diazab di hari akhirat. Itulah nak ceritanya nilai emas ni siapa kena ugut dengan azab. Maknanya dia tidak akan rosak. Dan di akhirat esok emas tu akan dibawa sebagai stereka, lalu dikewi di atas muka-muka mereka dan lambung-lambung mereka. Patukuwa biha jibahu. Ni muka mereka ni akan dikewi bagi stereka jadi. Tuan-tuan sekalian, nak cerita nilai emas ni mahal, siapa kena ugut nah, tak siwi simpan. Maknanya orang akan suka simpan emas. Dan siapa orang kita dia kata amo pakar belaka tu, perhiasan tu tak kena zakat lah. Jangan. Bila lebih daripada qadar nisab, lebih daripada qadar nisab dia, walaupun kita buat perhiasan kena bayar. Ni ramai juga orang tak bayar zakat emas. Sebab dia kata hamba pakar belaka. Pakar belaka tu sebab dia pusing. Masalah pakar belaka tak pakar belaka, emas tu banyak ke tak? Terkumpul pada dia banyak ke tak? Maka kena bayar. Kena bayar. Tu. Sebab tu simpan emas rugi. Sebab kena bayar zakat. Jadi cara dia cari labur, infak, cari infak. Bila kita infak dapat untung, beli emas lagi, infak lagi. Itulah kaedah. Tuan-tuan sekalian, cukup tak? Terima kasih dah. Baik. Doa dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.